Piramid bola sepak Malaysia, sebenarnya kita ada 4 stage dalam piramid bola sepak Malaysia. Jom kita tengok sama-sama liga apa yang ada dalam piramid bola sepak Malaysia 2025-2026. Let's go. Di bahagian piramid yang paling bawah sekali kita ada Liga A3. Liga A3 ni, bahasa mudahnya saya nak bagi tahu kat hampa, dia macam Liga Dun. Maksudnya tim-tim yang di daerah, di taman, syarikat-syarikat kecil. So, mereka akan mula di Liga A3. Dan Liga A3 untuk tahun 2025-2026 yang setakat ni, saya shoot video ni, di bawah Liga A3 secara officialnya ada A-League di Shah Alam kot. Kalau tak silap saya, A-League tu. Lepas tu kita ada Liga Premier Negeri Sembilan. Lepas tu satu lagi Liga Super Selangor pun kalau tak silap dalam A3 punya sistem. Nanti akan banyak lagi lah liga-liga yang akan duduk dalam A3 ni. Satu lagi A3 ni, dia buat macam ni. Dalam sistem A3, dia akan ada banyak liga bawah tu. Liga-liga macam saya sebut tadi lah. Liga-liga tu, so dia setiap champion pada liga tu dia akan bertembung lah untuk lawan untuk nak naik ke A2 pula. Liga A2 ni pula, dia terbahagi kepada 4 zon. Zon utara, zon timur, zon tengah dan zon selatan. Dan mereka akan bertanding sesama mereka. Top 2 finalist akan naik ke Liga A1. So, bila kita tengok balik, Liga A2 finalist yang musim lepas, which is Kelantan WTS dan Perlis GSA yang masuk daripada sistem A2 ke Liga A1. Liga A1 pula ialah division kedua dalam bola sepak Malaysia. Siapa yang champion nombor 1 dan runner up nombor 2 akan automatik layak ke Liga Super, dan siapa bottom 2 Liga Super akan turun ke Liga A1. Liga ni sebagai sebuah persediaan lah kepada tim-tim semi-pro ni untuk mempersiapkan diri mereka sebagai sebuah tim untuk nak naik ke Liga A1 lah jika diberi peluang ataupun mereka layak secara merit. Dan last sekali, Liga Super Malaysia yang kita semua tahu. Liga Super Malaysia ni consist of 13 pasukan. Juara pun kita dah tahu dah setiap season iaitu JDT. Yang lain semua berebut tempat kedua untuk layak ke AFC Cup. Manakala juara Liga Super iaitu JDT akan dapat slot ke Asia Champions League. Itulah dia piramid bola sepak Malaysia 2025-2026. Apa pendapat hampa tentang piramid Liga Malaysia ni? Adakah piramid bola sepak ni sihat untuk sistem bola sepak kita? Let me know in the comment below. Ciao.